Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke The Ilmu Project, tempat kita menghidupkan semula semangat ilmu. Bayangkan, seorang remaja Muslim yang baru sahaja berumur 16 tahun tetapi telah menjadi tempat rujukan dan nasihat untuk para doktor yang lebih senior. Bukan cerita fiksyen, ini kisah benar. Hari ini dalam siri Legenda Ilmu Islam, kita akan jelajahi kisah Abu Ali Al-Husain ibni Abdullah ibni Sina, anak muda dari Bukhara yang bukan saja menyembuhkan pesakit, tapi meletakkan asas kepada perubatan moden. Tahun 980 Masihi, di sebuah kawasan subur berhampiran kota Bukhara, pusat ilmu Empayar Samanid, lahirlah seorang bayi lelaki. Ayahnya seorang pegawai kerajaan yang cintakan ilmu. Rumah mereka bukan rumah biasa, tapi tempat perbincangan tentang matematik, Islam dan sains. Ibn Sina membesar dalam suasana keluarga yang mementingkan ilmu pengetahuan. Beliau merupakan seorang yang cepat tangkap, cepat faham akan ilmu dan sangat ingin tahu. Minatnya paling mendalam, perubatan dan falsafah. Umur 10 tahun, dia sudah hafal Al-Quran. Umur 16, dia sudah jauh meninggalkan doktor-doktor sezamannya. Mereka datang bertanya, "Wahai anak muda, penyakit ini bagaimana ubatnya?" Pada pendapat saya, rawatan terbaik adalah... Waktu umur kita belajar sains, dia dah ajar doktor lain. Ketika itu, Sultan Nuh Ibn Mansur dari Empayar Samanid jatuh sakit tenat. Ibn Sina dipanggil ke istana. Dengan izin Allah, dia menyembuhkan Sultan itu. Kagum dengan kebijaksanaannya, Sultan berkata, "Mintalah apa saja hajatmu." Ibn Sina tersenyum. "Aku cuma ingin belajar di perpustakaan istana." Permintaan yang ringkas, tapi itulah titik perubahan. Di Perpustakaan Agung Siwan Al-Hikmah, ribuan manuskrip dari Yunani, India, Arab dan Parsi tersusun. Di situlah Ibn Sina membaca siang malam dan dari situ lahirnya seorang genius sejati. Ibn Sina percaya setiap manusia berbeza tubuh dan tabiatnya, maka rawatan mesti disesuaikan dengan individu. Tiada dua manusia yang sama. Ubat mereka pun tak boleh sama. Dia mencipta ubat baharu, mereka bentuk alat hospital dan mengajarkan bahawa doktor mesti lihat pesakit termasuk minda dan perasaan mereka, bukan hanya penyakit. Karya agungnya Al-Qanun fi Al-Tib, The Canon of Medicine, menjadi buku perubatan paling penting dalam sejarah manusia. Selama lebih 600 tahun, ia menjadi teks utama di Universiti Eropah, di Bologna, Padua, malah Oxford. Bayangkan, hingga abad ke-17, pelajar perubatan Inggeris masih belajar dari seorang sarjana Islam. Al-Qanun fi Al-Tib, karya Ibn Sina, bukan sekadar sebuah buku. Ia adalah ensiklopedia yang menghimpunkan kebijaksanaan perubatan daripada pelbagai zaman. Di dalamnya, beliau mengumpul dan menyatukan ilmu daripada tamadun Yunani, Rom, Parsi, India dan Islam, kemudian memperkembangkannya dengan penemuan serta kaedah baharunya sendiri. Ensiklopedia ini menghuraikan tentang anatomi dan penyakit, tentang bagaimana jangkitan merebak serta tentang kesihatan minda dan perasaan. Ia turut menyenaraikan sekitar 800 jenis ubat dan menjelaskan cara menguji keberkesanannya melalui pemerhatian dan eksperimen yang teliti. Ibn Sina diiktiraf sebagai pelopor dalam bidang psikologi, kajian jangkitan, kaedah ujian ubat-ubatan dan banyak lagi bidang yang menjadi asas kepada sains moden. Tapi Ibn Sina bukan sekadar doktor. Dalam karyanya Kitab Al-Shifa, buku penyembuhan jiwa, dia menulis tentang logik, akal dan roh. Baginya, akal manusia bermula sebagai potensi yang suci. Untuk berkembang, ia mesti dilatih dengan ilmu dan renungan. Namun untuk memahami kebenaran tertinggi, akal mesti mencapai tahap tertinggi yang disebutnya sebagai akal aktif, iaitu sumber ilham dan kefahaman yang dikurniakan oleh Allah. Bagaimana caranya?
melalui doa dan solat. Perjalanannya penuh ujian. Selepas kejatuhan Samanid, dia hidup berpindah randah. Di Hamadan, ketika menjadi doktor diraja, dia difitnah bersekongkol dengan musuh politik dan dipenjarakan 4 bulan. Namun penjara tidak memadam semangatnya. Dalam bilik gelap, dia terus menulis. Katanya, 50 muka surat sehari. Dia pernah berkata, "Dinding boleh kurung tubuh, tapi takkan pernah kurung akal." Ketabahannya di tengah politik dan buangan membuktikan kata-katanya sendiri. Jalan menuju kebijaksanaan ialah melalui ketekunan. Selepas dibebaskan dari penjara, Ibn Sina kembali menulis, merawat orang sakit dan mengajar sambil berkhidmat sebagai penasihat saintifik diraja di Isfahan, di mana beliau meneruskan penyelidikan dalam bidang sains, perubatan, falsafah, astronomi dan pemikiran Islam. Kisah paling terkenal, seorang putera Parsi yang fikir dirinya seekor lembu. Putera itu enggan makan, tunggu untuk disembelih. Ibn Sina pura-pura jadi penyembelih, periksa lembu itu dan berkata, Lembu ni terlalu kurus untuk disembelih. Beri dia makan sehingga sihat dan gemuk. Hari demi hari, sang putera makan, sihat dan akhirnya sembuh. Beginilah Ibn Sina menyatukan sains, akal dan kasih. Ada satu lagi cerita yang terkenal, kisah yang orang panggil Nadi Cinta. Seorang lelaki pada zamannya jatuh sakit misteri. Tubuhnya semakin kurus, tapi tiada ubat yang berkesan. Ibn Sina datang memeriksa dan dia perasan sesuatu yang pelik. Dia memegang nadi lelaki itu dan menyuruh orang di sebelah menyebut nama-nama orang dan tempat yang berbeza. Setiap kali satu nama disebut, Ibn Sina perhatikan degupan nadinya. Tiba-tiba, bila satu nama wanita disebut, nadi lelaki itu berdenyut laju. Ibn Sina tersenyum dan berkata, dia tidak sakit, dia rindu. Diagnosisnya bukan penyakit tetapi cinta. Rawatannya, dia aturkan perkahwinan mereka dan tidak lama kemudian lelaki itu sembuh sepenuhnya. Kisah ini menunjukkan bagi Ibn Sina, menyembuhkan manusia bukan sekadar merawat tubuh tapi juga memahami jiwa. Sebelum beliau wafat pada tahun 1037 Masihi di Hamadan, Ibn Sina mewakafkan seluruh hartanya kepada orang miskin. Dia meninggal tanpa harta dunia, tapi meninggalkan ilmu yang tak ternilai. Sepanjang hidupnya, Ibn Sina menulis lebih 200 sebuah buku tentang sains, falsafah dan perubatan. Bukti bahawa ilmunya seluas tamadun itu sendiri. Hari ini, dunia mengenangnya sebagai pengasas-asas perubatan moden dan contoh ilmuwan yang menggabungkan iman, logik dan belas kasihan. Saudaraku, Ibn Sina hidup tanpa komputer, tanpa elektrik, tanpa internet. Tapi semangat belajarnya menyala. Dunia hari ini sedang menunggu Ibn Sina yang baharu. Mungkin salah seorangnya ialah kita sendiri. Kalau dulu Ibn Sina menerangi dunia dengan pena dan ilmu, hari ini giliran kita untuk sambung cahaya itu. Inilah series Legenda Ilmu Islam, episod 2. Ibn Sina, doktor yang mengubah cara dunia berfikir tentang kesihatan. Tekan subscribe bukan sekadar untuk menonton, tapi untuk menyalakan semula api ilmu yang pernah menerangi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.